Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتزكي والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Kami berniat menuntut ilmu untuk belajar dan mengajar, untuk mengambil peringatan dan memberi peringatan, untuk mengambil manfaat dan memberi manfaat, semata-mata untuk berpegang teguh kepada kitab-Mu ya Allah dan beramal dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyeru kepada petunjuk, mengajak ke arah kebaikan, mengharapkan keredaan-Mu, mengharapkan balasan pahala dari-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Sifat 20 insyaAllah. Ada kitab ni. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pengajian pada muka surat yang ke-13. Tuan-tuan boleh buka surat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darainil amin ya rabbal alamin. Berkata bagi pengarang kitab Sifat 20, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah al-alim al-allamah al-marhum al-habib Osman bin Abdullah bin Yahya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberkati beliau dan memberikan kita rahsia ilmu daripada beliau dan diri beliau. Mudah-mudahan memberikan kita manfaat di dua negeri, yakni negeri dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada muka surat yang ke-13 pada nombor yang keempat tu. Nombor tu menunjukkan bilangan lah, bilangan sifat yang kita belajar. Jadi kita masuk kepada sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib kita pelajari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ataupun situ ditulis mukhalafatuhu lil hawadis. Kan? Maka untuk peringatan, sama-sama kita ingat kembali, maka dalam kita mengenal, kewajipan kita mengenal akan Tuhan kita adalah mengenal hukum ketuhanan, mengenal hukum sifat ketuhanan. Maka kita kena kenal sifat-sifat yang sempurna, yang kamalat, yang ada pada diri Tuhan kita, yang sungguh pada diri Tuhan kita. Adapun secara ijmali yang wajib kita i'tiqad. Ijmali ni secara umum, secara umum. Yang wajib kita i'tiqad, wajib sekira-kira kalau tiada dalam i'tiqad kita. I'tiqad ni simpulan iman kita. Tiada yang kita kata kamu kenal tak Tuhan? Kenal tak Allah? Kenal. Macam mana kenal?
Allah lah. Macam tu sahaja. Tak ada lain dah, jalan lain tak ada dah. Tu kena dia buat kita. Dia duduk atas langit, tu jalan kamu kena. Salah tu. Duduk atas langit, ada muka, ada tangan, tu jalan salah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan iktikad akidah yang sebenar. Siapa pegang begitu, hukum dia tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan atas jalan yang sebenar. Maka hukum dia berdosa. Hukum dia apa? Berdosa. Sebab dia tidak ambil berat pengajian, tidak ambil berat perkara yang wajib dia ketahui. Maka ijma' ulama iktikad Ahlussunnah wal Jamaah wajib atas tiap-tiap kita untuk mengenal Allah atas jalan belajar sifat 20. Ijma' kan? Berlaku ijma' dah. Maka kita nak lawan ijma' tak boleh lah. Boleh faham dah? Dan kita di Selangor sendiri pun masjid-masjid surau-surau, Majlis Agama Islam Selangor pun perintahkan kita semua asatizah ni mengajar orang awam untuk iktikad yang benar, iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kenal Tuhan, kenal macam mana secara ijmali, secara umum wajib kita iktikad bahawasanya Tuhan adalah diri. Tuhan itu yang kita sembah tu diri yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang wajib bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan secara ijmali. Ilah yang kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah. Tuan-tuan kena fahamlah. Ilah itu apa, Allah itu apa. Allah itu nama bagi diri Tuhan, ilah. Yang tuan-tuan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan dengan mana apa? Tiada diri. Diri yang mana? Diri yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, dan diri yang wajib bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Diri yang wajib adanya, wajibal wujud, wajib adanya. Adapun diri kita ini, wujud kita ini mungkin sahaja, harus sahaja. Kan? Kena iktikad tu diri yang mana? Tuhan itu diri yang wajib bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Kerana diri Tuhan itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan lah, diri Tuhan kita itu istighna'an kulli ma siwah, tidak berhajat, tidak memerlukan segala sesuatu. Adanya diri Tuhan kita tidak memerlukan, tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Adanya diri Tuhan kita tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan rupa bentuk, bukan begitu, bukan begini, tidak memerlukan anak, tidak memerlukan isteri. Begitu. Tuan-tuan kena faham begitu. Kena tak Tuhan? Kena. Apa makna? Apa hukum ketuhanan? Diri yang wajib bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Banyak atau sedikit? Banyaklah. Itu secara ijmal, banyak. Tidak boleh dikira, tidak boleh dihitung. Kemudian kamu nak kenal dia dengan semua sifat? Tak boleh, tak mampu. Mana mampu? Akal kita tak boleh capai hakikat dia. Kenal Tuhan ni bukan kenal Tuhan, tahu Tuhan tu berada di mana. Besar atau kecil, tinggi atau rendah, hitam atau putih. Bukan kenal begitu. Kenal hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Maka ulama letak dah wajib atas tiap-tiap mukallaf dalam bab mengenal Tuhan. Dikatakan orang itu ma'rifatillah. Yang kata awwaluddin ma'rifatillah, awal agama kenal Allah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tidak sah amal ibadah kecuali kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan dengan sifat 20, dia sembah siapa? Dia sembah siapa? Dia kata sembah Tuhan lah. Allah yang menjadikan kita. Iktikad kamu tentang Tuhan macam mana? Duduk atas langit besar. Salah. Kalau gitu iktikad kamu tak sah, akidah iktikad tak sah. La tasihul ibadah, tak sah ibadah kamu. Sembahyang tu penat saja je. Bukan tak nak bagi sembahyang, tapi belajar wajib. Sebab kita agama kita ini menuntut ilmu yang fardu ain itu wajib.
Ada orang dia petikai pula. Tak nak belajar ilmu mengenal Tuhan. Tak nak belajar dengan ulama. Lepas tu nak belajar dengan siapa? Belajar sendiri. Buka Quran, Allah kata di atas langit. Nak kata Allah di atas langit juga. Ustaz kata Allah tak bertempat. Saya nak kata Allah di atas langit. Saya yakin saya faham Al-Quran. Degil. Gedebe orang ni Dia mati esok-esok ni. Agak-agak macam mana dia dengan malaikat nak jawab. Gedebe manusia sekarang. Dia pula ajar kita ni. Bukan kita nak sombong, kita belajar daripada guru kita ulama. Dia pula ajar kita, suruh kita tinggalkan akidah. Oh ustaz jangan keras sangat. Jangan kata begitu. Kita ni kan boleh faham sendiri. Agama ni kita boleh raih. Dia nak kata Allah atas langit pun boleh. Ustaz nak kata Allah tidak bertempat pun boleh. Macam tu ada juga. Tengok kita dah kemah kenal Tuhan bagi elok. Dia suruh kita kenal Tuhan cara tak betul pula. Dia pula ajar kita. Terbalik. Akhir zaman ni begitu. Orang jahil, orang awam ajar orang alim, ulama, orang belajar ajar pula. Yang kamu belajar tu salah. Yang kami belajar ni betul. Kamu belajar daripada mana? Google, YouTube. Kita ni belajar kitab sampai keluar negara mana, duduk kat pondok. Sebab ilmu itu al-ilmu bitta'allum. Ilmu tu dengan menuntut. Ada sanak, ada guru. Boleh faham tuan-tuan Maka ulama wajibkan ijma' tak? Ikut je lah. Kena kenal Tuhan atas jalan mana? Kena sifat-sifat Tuhan 20 cukup. Dikatakan mengenal atas jalan, diperintahkan syarat syariat wajib. Begitu. Boleh faham dah? Kita dah bahas dah sebelum ni. Macam kita kenal sifat makhluk. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Kita kenal kawan kita, boleh beza kawan kita kan sifat. Kalau dia ni gemuk, hitam. Kalau kawan kita putih, kurus. Boleh beza dia. Jadi kita beza Tuhan kita daripada makhluk, bukan beza dengan sifat makhluk dah. Kita maha sucikan, kita bersihkan. Itu maksud subhanallah. Bersihkan diri Tuhan kita daripada sebarang persamaan dengan sifat-sifat makhluk. Ada itu tuan-tuan kena faham. Boleh. Mukaddimah bab belajar tauhid, mukaddimah ni dia kena sentiasa ulang. So tuan-tuan masuk dalam dada dan hati. Ada orang petikai, kenapa 20 sifat? Adakah Allah ada 20 sifat? Tidak. Allah ada banyak sifat. Kan kita kata dah ijmal tadi. Cuma yang syarak, yang wajib belajar 20 sahaja. Kalau tak belajar, berdosalah hukum dia. Sebab apa kamu tak nak belajar? Boleh faham maka kita masuk sifat seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadith. Cuba teman-teman tengok. Saya baca sekali lagi. Kemudian saya ulang sedikit, masuk balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah baca tadi kan, qala musannif rahimahullah taala, mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya Allah taala berlainan bagi segala yang baharu, maka mustahil Allah taala bersamaan bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah taala, laisa kamitslihi syai'. Maksudnya tiada sesuatu seumpama Allah taala. Baca habis. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang bermuktaqid, yang ada i'tiqad, yang ada simpulan iman, pegangan iman, ia hendaklah banyak mengucap tasbih. Kena banyak mengucap tasbih pada Allah Ta'ala jua. Apa maksud tasbih? Subhanallah. Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Apa dia? Maha suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Kalau faham maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Allah ni ada kekurangan atau tidak? Tuhan yang kita sembah ada kekurangan atau tidak? Wajib pada akal kita, Tuhan yang kita sembah sempurna. Mustahil pada akal kita, Tuhan yang kita sembah itu bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Kena tahu apa sifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah sifat-sifat makhluk, sifat baharu. Baharu tu bolehlah definisi secara umum. Kita lah asalnya daripada tiada, baharu. Maka tak boleh sama sekali Tuhan kita dengan segala yang baharu. Tak boleh sama dengan kita. Maka kena kenal. Apabila begitu kita nak kenal, maka kena kenal yang baharu tu macam mana kan. Kita dah belajar pada temu lalu. Sebut kata mukhalafatu lil hawadisi, maka kita kerti apa? Tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. Kena faham situ. Ni kan sifat salbiah. Saya tak ulang lah.
Banyak kita dah belajar dulu sifat salbiyah, mana salbun, menafikan yang tidak layak bagi diri Tuhan. Mana kata apa? Tidak sama Allah Ta'ala, yakni diri Tuhan kita dengan segala yang baharu. Tidak sama. Maka apabila tuan-tuan kata tidak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu, tuan-tuan kena kenal yang mana? Kenal Tuhan kau, kenal yang baharu. Kita kata Allah tidak sama dengan yang baharu, tidak sama diri Tuhan dengan yang baharu. Jadi tuan-tuan kena kenal mana? Kenal yang baharu, sebab kita nak nafikan, tak nak samakan Allah dengan yang baharu. Sebab yang baharulah yang kita boleh kenal, boleh lihat, boleh nampak, boleh pegang. Sebab kita dengan yang baharu sama, sebab kita pun baharu. Ini istilah dalam ilmu tauhid lah. Hadis dipanggil hawadis ni jamak. Segala yang baharu, maksud baharu ini asalnya daripada tiada. Itu nama baharu. Adapun Tuhan kita tak nama baharu. Tuhan kita qadim, yang kita baca sifat qidam kan? Qadim. Apa maksud qadim? Tiada permulaan. Itu Tuhan kita. Boleh faham? Maka diri yang tiada permulaan ada berapa? Diri yang tiada permulaan bagi adanya ada berapa? Tak berani nak jawab? Satu. Yakin. Satu. Siapa? Diri tu Tuhan. Selain daripada diri Tuhan, nama dia baharu, malaikat, langit, bumi, kita, syurga, neraka, nama baharu. Sebab asalnya daripada tiada. Adapun Tuhan kita bukan asal daripada tiada. Tuhan kita tiada permulaan. Diri itu satu saja. Dah, habis. Selesai masalah. Maka kena kenal baharu itu apa? Kena kenal. Maka pada pertemuan yang lalu saya sudah bahas. Saya tak nak panjangkan, saya masih ulang sikit. Mungkin ada tuan-tuan yang minggu lepas tak berapa nak faham, ataupun bukan minggu lepas, bulan lepas, ataupun tak hadir bulan lepas. Maka diri-diri yang baharu itu tuan-tuan kenal. Diri baharu itu tak dapat tidak, nama dia jirim dan jisim namanya. Jirim dan jisim. Sebut kata jirim dan jisim tidak terlepas daripada sifat jirim dan jisim. Kita sudah bahas. Jirim apa dia? Sesuatu yang mengambil lapang, yang memenuhi ruang, bertempat. Jisim apa dia? Sesuatu yang boleh dibelah bahagi, berjuzuk, bersusung. Itu jisim. Adapun sifat-sifat bagi mereka ada 4 yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Pertama, kita sudah bahas kaifa. Maka diri dan jirim dan jisim ini mesti berkaifiat. Kaifa, bagaimana? Kita kenal sama kita tu. Kita boleh beza, ni diri kereta, ni diri meja, ni diri kipas, ni diri manusia, ni diri lembu. Sebab apa? Sebab berupa berbentuk. Berupa berbentuk. Kalau tidak besar kecil, kalau tidak tinggi pendek, kalau tidak panjang, pendek lah ni. Kalau tidak hitam putih, kalau tidak kasar, ni. Kalau tidak begitu, begini. Boleh faham tak? Kalau tidak bulat 4 segi. Kalau tidak begitu, begini. Berupa berbentuk tu kita boleh beza tu. Adapun Allah SWT Maha suci daripada rupa dan bentuk. Tuhan kita besar atau kecil? Besar lah. Dia kan Maha besar. Allah Akbar. Jangan faham begitu. Dia bukan jirim jisik. Bukan besar tu besar sebab tu temuak di bumi. Ada orang ajar dia, Tuhan ni Maha besar, Maha tinggi. Sebab tu dia duduk di luar alam. Dia kata luar alam. Sebab bumi ni kecil. Mana boleh faham begitu? Besar-besar ini bukan makna zahir gitu. Macam tuan-tuan kata, guru besar. Faham apa? Datang menyambut ketibaan guru besar. Tuan-tuan tengok, menipu sekolah ni. Satu sekolah menipu. Kenapa kecil je guru tu? Kamu yang tak cerdik. Guru besar bukan badan dia besar, pangkat, kedudukan dia, makom dia. Tuhan kita bukan badan besar. Allah Akbar, bukan dia tu besar, tidak. Boleh, makom, kedudukan, keagungan, begitu. Allah Maha tinggi, di mana Al-Ulu. Maha tinggi, bukan tinggi banyak tak.
Oh, jangan faham gitu. Pengajian tinggi, kan? Belajar tinggi anak awak ni, pengajian tinggi. Bukan tinggi kena duduk menara KLCC. Walaupun satu tingkat, tapi level. Dia punya standard of education tu, education level dia tu tinggi. Kamu jangan faham zahir, begitulah. Boleh faham tuan-tuan tu kaifa. Maka Allah tidak berupa, tidak berbentuk. Kalau ada terbayang Allah ni begini begitu, buang. Kaifa. Saya ulang tu sikit-sikit dulu. Kemudian aina ini bertempat di mana? Di mana sifat bagi jirim jisim mesti bertempat. Kalau tidak di sana, di sini, kalau kita kenal dia berada di mana? Di sana, di sana, di sana. Kenal. Maka maha suci Tuhan kita daripada bertempat. Bukan Tuhan kita duduk di langit, bukan duduk di atas. Dia ada di mana? Tidak layak tanya soalan kepada Tuhan kita berada di mana, sebab dia itu diri yang adanya dia sebelum adanya tempat dia yang jadikan. Kena faham begitu. Lepas tu macam mana? Jangan tanya wallahu a'lam, sebab sempurna. Adakah tuan-tuan boleh kenal Tuhan dengan dapat betul zat Tuhan kita tu berada di mana? Mana boleh. Sebab tu kita kata belajar ni mengenal, bukan kenal hakikat zat, hakikat sifat, tidak. Kenal hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Hukum ketuhanan begini, daripada ilah itulah, ilah Tuhan. Kalau sebab tu hukum ketuhanan, tuan-tuan buat soalan contoh, kalaulah diri itu Tuhan, buat soalan, kalaulah diri itu Tuhan, zat yang kita sembah itu Tuhan, memang yakin Tuhan ni nak cerita, nak kata hukum ketuhanan. Wajib tak pada akal kita diri yang kita sembah, yang kita kata Tuhan itu, wajib tak diri itu tidak diadakan, tidak dijadikan? Wajib tak? Wajib tak? Diri itu diadakan? Mustahil. Akal kita hukum wajib. Kalau kata Tuhan wajib diri itu tidak diadakan, tidak dijadikan. Begitulah. Wajib tak diri itu tidak berhajat, tidak memerlukan segala sesuatu? Wajiblah. Kalau diri itu memerlukan kepada tempat, memerlukan kepada ruang, memerlukan kepada ni, boleh tak diri itu jadi Tuhan? Mana boleh? Sebab dia lemah. Itu faham hukum ketuhanan. Tu kita kata Tuhan istighna an kulli ma siwa, terkaya, tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itu masuk maha kaya. Allah maha kaya. Wallahu wal ghani innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Maksud dia apa? Allah SWT itu tidak berhajat, tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Dialah yang menjadikan segala sesuatu dan dia tidak ambil manfaat daripada apa yang ia ciptakan. Kalau kamu kata Allah duduk atas aras, maka dia mengambil manfaat daripada aras, kursi yang dia cipta, dia pergi duduk. Maka tak boleh jadi Tuhan. Sebab apa? Berhajat, memerlukan. Mana boleh faham? Jadi Allah tetap Allah. Sebelum adanya langit, ada bumi, ada aras, Allah sudah ada. Macam mana? Wallahu a'lam. Yakin Allah ada. Sebab apa? Kita ada dengan musyahadah. Sebab kita asalnya tiada. Asalnya kita tiada. Allah yang buat. Maka kena kita sudah. Sebab itu dikatakan tafakkaru fil makhluk. Fikir akan makhluk. Fikir akan perbuatan Allah, ciptaan Allah. Hebatnya ciptaan Allah. Allah jadikan langit bumi daripada tiada kepada ada. Hebatnya Allah jadikan manusia. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir akan diri Tuhan. Tak dapat. Apa yang terbayang, terkandung kamu, macam mana Tuhan begitu begini, maka Allah berbeza. Maha suci Allah. Ini dia fikir akan diri Tuhan. Tuhan duduk atas langit, ada kaki, ada tangan, tapi tak sama. Mana siapa ajar macam tu? Bukan akidah Nabi tu. Dia pula kata inilah akidah Nabi, inilah akidah sahabat. Salah. Ajar orang suruh iktikad perkara yang sesat. Boleh faham ni? Tuan-tuan pegang bagi elok. Tuhan ada, dia tidak bertempat. Dia tidak berupa, tidak berbentuk, dia tidak sama dengan makhluk. Dalil jelas, laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah sama dengan makhluk, akal kita hukum, lemahlah dia. Sedangkan subhanallah, maha suci ia daripada sebarang kelemahan, kekurangan, persamaan dengan makhluk.
Tuan-tuan boleh faham tak gini? Boleh lah insya-Allah. Belajar akidah dia begitu, ulang sentiasa masuk. Kemudian mata bila mesti kalau makhluk ni, manusia ini jirim jisim, dia terikat dengan masa. Ada permulaan. Kita dah bahas dah, saya tak nak panjangkan. Kemudian kita berhenti pada bulan lepas, kam, betul tak? Kam, kita berhenti. Kam. Kalau sebut kata makhluk jirim jisim, mesti kam. Tahu kam apa dia? Kam ni berapa? Berbilang. Mesti berbilang. Kalau sebut jirim jisim, mesti kam lah. Kalau sebut jisim, mesti kam. Berbilang. Apabila sebut berbilang, dia tidak esa. Adapun Tuhan yang kita sembah, yang kita sebut Allah Maha Esa. Apa maksud Maha Esa? Nanti kita belajar sifat wadaniyah. Tidak berbilang. Tidak berbilang. Maka di sini ternafilah. Apa dia? Daripada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadisi ini, Maha suci Tuhan kita, tidak sama Tuhan kita dengan jirim dan jisim, dengan segala yang baharu. Maka Tuhan kita itu ternafi berbilang, yakni tidak berbilang pada zat, pada diri dia. Yang kedua, pada sifat-sifat dia tidak berbilang. Yang ketiga, pada perbuatan dia. Ayat ni yang kita nak bahas. Pertama kita pergi kam, yang dikatakan kalau kata baharu, makhluk baharu, kita mesti zat kita, diri kita mesti berbilang. Tahu berbilang maksud dia? Berbilang, berjuzuk, bersusun. Tengok saya ni, diri saya ni atas muka bumi ni, daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, ataupun kalau tak nak fikir sampai hari kiamat, sampai sekarang, diri saya ataupun tuan-tuan sendiri, diri tuan-tuan ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada berapa? Ada berapa diri kita? Diri kita ni 1 je. 1 saja. 1. Faham tak? 1. Kalau ada orang yang sama dengan kita, bukan sama diri, sama apa? Sama apa? Rupa. Rupa tu apa dia? Pandai. Itu kita kata sifat. Kalau ada orang yang sama dengan kita sebiji, 90%, 99%, cuma hidung dia mancung sebab dia mak salih. Ustaz ni kepek sikit hidung orang Melayu. Boleh? Tetap nak katakan diri kita ni satu. Tapi walaupun diri kita satu, tidak dikatakan kita ini esa. Kita tidak esa. Sebab esa hanya Allah. Apa maksud esa? Ini tidak berbilang. Tenafi kam. Tenafi berapa? Kam tu berapa? Berbilang. Adapun kita walaupun satu diri kita, tapi tidak ternafikan. Kita berbilang, kita bukan esa. Sebab apa? Tengok, diri kita, diri saya walaupun satu, berjuzuk, bersusun. Macam mana? Ada bahagian. Bahagian, faham? Saya satu, ada tak bahagian tangan? Ada. Tuan-tuan boleh ceraikan, ni bahagian tangan, ni bahagian muka, boleh tak? Boleh tak cabut? Boleh? Boleh potong, cabut. Buang bahagian tangan, buang bahagian muka, buang bahagian hidung. Lepas tu bersusun pula. Zat kita ni ada bak darah, ada kulit, ada lemuk, ada daging, ada tulang, bersusun pula. Tu dikatakan jisim tu, jirim jisim, begitu. Dia tidak berbilang. Walaupun satu, tapi dia bukan tidak berbilang. Walaupun satu, dia berbilang. Dia tidak esa. Adapun Tuhan kita yang kita sebut Qul huwallahu ahad. Dengan makna apa? Tuan-tuan tengok kasih. Katakanlah Muhammad, dia yakni Allah SWT Maha Esa. Apa maksud Maha Esa? Tu kena belajar tauhid tu. Maha Esa tidak berbilang. Diri Tuhan kita tidak berbilang. Apa maksud tidak berbilang? Tidak sama dengan diri yang baharu berbilang. Maka kita kenal diri baharu berbilang macam mana? Macam saya cerita tadilah. Diri baharu, saya walaupun satu, tapi tidak esa. Sebab apa? Berbilang, berjuzuk, bersusun. Ada bahagian tangan, ada bahagian kepala, ada kaki, bersusun urat, bersusun darah, bersusun daging.
maka tidak dinamakan Esa walaupun satu. Boleh faham? Maka diri Tuhan kita Esa. Macam mana? Tak nampak bayang lagi? Nampak bayang kalau bagi contoh. Ada orang kata Tuhan kita itu ada wajah, ada muka, ada mata. Ada apa lagi? Ada telinga. Ada apa lagi? Ada tangan, ada kaki. Ada apa lagi? Cuma ada dia tak jumpa dalil dia. Apa? Tu je. Ni. Tak ada. Dia tak jumpa dalil. Yang lain ada, semua ada. Lepas tu pusat. Pusat dia tak jumpa dalil lagi. Tak jumpa lagi saya kata akidah yang katakan Allah ni ada tangan, ada mata, ada muka, ada kaki. Kemaluan dia tak cakap ada. Pusat dia cakap ada. Apabila kata kalau kamu kata diri Tuhan itu ada tangan, ada muka, ada kaki, bertempat di arah, tapi jangan fikirlah sesuai dengan dia. Sesuai tak dengan Tuhan kita? Sesuai tak? Tuan-tuan faham macam mana? Sesuai tak dengan Tuhan? Tuhan kita sembah tu ada tangan, ada muka, ada kaki yang layak bagi diri dia, yang sesuai. Sesuai tak? Nak tanya tuan-tuan. Sesuai tak? Mana sesuai? Mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab Tuhan kita Maha Esa. Tidak berbilang. Diri dia itu Maha Esa. Ternafikan mukhalafah kita belajar ni. Kalau kata diri dia itu ada muka, ada tangan, ada kaki, sama tak macam makhluk? Sama. Kalau sama, tak boleh lah, mustahil lemah. Lepas tu macam mana Tuhan kita? Kaki tak ada, tangan tak ada, muka tak ada. Dia lihat macam mana? Dia dengar macam mana? Kamu fikir Allah macam makhluk, salah lah. Indikator kamu kenal Tuhan, kamu ukur Tuhan itu sama macam kamu. Boleh tak? Mana boleh? Tak boleh. Salah. Kalau kenal makhluk, indikator yardstick kayu ukur kenal makhluk, makhluk lah. Kalau manusia, mesti ada kepala, rukun manusia. Ada kepala, ada mata, ada tangan. Kalau tiada kepala, tiada tangan, ada badan je, orang panggil hantu. Gitu. Susah sangat nak faham ni. Nak juga kata Tuhan ada muka. Kalau begitu, innallaha jamil. Allah kan cantik. Kalau tak ada tangan, tak ada muka, tak cantik lah. Kamu yang ni nak marah. Kamu yang tak cerdik. Kamu pergi ukur Allah dengan manusia, kenapa? Mana boleh? Tak sama. Allah macam kamu ukur makhluk, sama-sama makhluk pun kamu tak boleh ukur dengan indikator yang sama. Contoh, kalau kita kata cantiklah dia, contoh isteri kamu puji isteri kamu, cantiknya isteriku kan. Sebab apa cantik isteri? Sempurna, hidung mancung, ada hidung lah. Kalau tak ada hidung, cantik tak? Tak kahwin kita, tak pilih dia. Hidung tak ada, telinga tak ada, mata ada sebelah, tak kahwin. Kita pilih yang cantik juga. Contoh, kalau kata manusia cantik, ada muka, ada hidung, ada tangan, sempurna, cantik. Boleh? Betul? Betul? Bunga-bunga, kamu nak ukur bunga macam mana? Cantiklah bunga ros, cantik. Lepas tu ada orang cakap, mana cantik bunga ros? Kenapa? Mana ada mata, mana ada muka, mana ada hidung, tak cantik. Boleh cakap macam tu? Orang hantar kamu wak tu, Tanjung Rambutan, masuk wak gila. Boleh faham tak? Ada kamu pergi ukur Allah dengan makhluk, kenapa? Ini ajar masyarakat, Allah itu ada tangan, Allah ada muka besar. Tahu tu dia kata jangan fikirlah yang layak bagi Tuhan. Tak layak. Mustahil. Lepas tu Allah macam mana? Ini dia punya tepat titik dia. Allah macam mana? Allah adanya dia tidak boleh dimacam-macam mana. Adanya dia tiada permulaan, adanya dia sempurna, dia bukan begitu, bukan begini, begitu. Itu sifat bagi makhluk. Berbilang itu sifat bagi makhluk. Kena diri kita. Allah tetap Allah. Jangan terbayang macam mana. Kalau kamu dah terbayang Allah tu macam ni, ada tangan, ada kaki, ulama sebut bahaya, hati-hati. Inilah wal iyazubillah. Takut-takut jadi pengikut Dajjal. Dajjal.
Kita belajar darjah esok mengaku jadi Tuhan tak? Yang mengaku jadi Tuhan. Yang mengaku jadi Tuhan darjah. Dia mengaku jadi Tuhan. Kalau akidah kamu duk pegang Tuhan ada mata, ada tangan, ada kaki, masa tu duk mengaku darjah Tuhan lah. Sebab apa? Masa tu semua perbendaharaan ni. Apa panggil perbendaharaan? Di dunia Allah bagi kepada darjah. Hujan darjah buat turun. Ayah kamu, nenek kamu meninggal, Allah bagi darjah hidupkan. Makanan darjah bagi. Masa tu betul lah, inilah Tuhan. Tak sama tangan dia macam tangan kita. Tangan dia boleh keluarkan hujan. Sudah. Hati-hati. Sebab itu kita sucikan sungguh-sungguh. Maha suci Tuhan daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Terbayang, terfikir. Nabi ajar kita minta berlindung kepada Allah daripada waswas tipu daya syaitan. Dah. Boleh faham? Ingat kita ni makhluk. Akal kita ni makhluk lemah, tidak akan dapat capai hakikat diri Tuhan. Bagaimana? Duduk di mana? Tak. Diri Tuhan sempurna. Hatta melihat Tuhan di akhirat nanti dalam syurga pun bila kaifiat, tanpa ada kaifiat. Kita faham, kita reti Tuhan. Begitu je. Bukan putih, bukan tinggi, bukan duduk depan, bukan belakang. Itu nikmat yang Allah akan bagi. Jangan duk fikir. Yang kita fikir sekarang ni, apa yang kita kena buat? Kena belajar, kena sembah Tuhan kita, kena sucikan Tuhan kita, kena buat baik, tinggal maksiat. Lepas tu tafakur pada perbuatan Allah. Hebat Allah buat langit, buat bumi, California terbakar. Macam mana Allah buat tu? Kan? Kau California terbakar tu bukan kerja buat Allah. Kerja buat Allah lah tu. Tsunami, kerja buat Allah. Ombak sekarang ada kipas berpusing. Ini semua kerja buat Tuhan kita. Lepas tu macam mana Tuhan kita? Tu hebatnya. Wallahu a'lam. Mana ada satu zarah boleh bergerak, boleh berpusing tanpa itu adalah daripada perbuatan Allah. Mustahil. Boleh faham tuan-tuan tu habis itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu pada zat, pada diri. Bersusun. Boleh. Kalau sifat, kalau makhluk, kalau katakan baharu, sifat-sifat kita ini berbilang. Walaupun kita ni satu, tapi sifat-sifat kita ini berbilang. Tahu berbilang macam mana? Saya ambil contoh satu lah, kita kesuntukan masa. Kita ini dapat melihat dengan apa? Dengan mata atau dengan sifat pelihat? Cuba fikir. Ustaz dah bagi jawapan dah sebenarnya tu ni. Kita ini melihat dengan sifat pelihat, bukan dengan mata. Mata itu alat saja, alat. Gini. Faham begini? Kalau kita nak kata melihat itu dengan mata, mesti orang buta itu melihat. Betul tak? Sebab orang buta itu ada biji mata. Orang buta ada biji mata tak? Ada. Kalau Mak Saleh biru lagi mata dia, geram, tukar dengan kita lah. Tapi tak dapat melihat sebab dia buta. Apabila dikatakan buta, Allah tidak adakan pada diri dia sifat pelihat. Maka kita melihat dengan sifat pelihat yang baharu, yang Allah jadikan. Sifat pelihat kita ini berbilang. Macam mana? Tengok. Sifat pelihat kita ini ada dua. Ada sifat pelihat duduk di belah kanan, belah kiri. Mata kanan, mata kiri lah kita kata. Maka sifat pelihat kita berhajat kepada alat yang lain untuk nampak. Apa dia? Pertama, biji mata. Kedua, kena ada alat lain pula, cahaya. Kalau tiada cahaya, boleh tak kita melihat? Boleh tak? Tak nampak. Kemudian, tak boleh ada perkara yang menghalang daripada untuk kita melihat. Kalau ada dinding, tak nampak dah lihat sebelah sana. Kemudian, berhajat kepada jarak. Kalau jarak tu jauh, kita berhajat kepada alat yang lain, teropong. Adapun daripada kita semua ni pun berhajat kepada alat yang lain. Ada juga spek mata, gabung tu. Azan lah. Kita azan dulu lah. Allahu Akbar.
Asyhadu an asyhadu an asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa asy-syarafa hadhihi. Baik, kita sambung sikit. Tengok yang saya kata mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah, tidak sama Allah dengan segala yang baharu. Kita ni baharu, segala yang baharu. Sifat-sifat kita yang baharu dalam 4 tadi kita bahas berbilang. Tengok sifat-sifat kita berbilang macam mana? Tengok sifat pelihat kita. Sifat pelihat kita adalah bersusung, berhajat kepada alat yang lain, berhajat kepada biji mata, berhajat kepada cahaya, berhajat kepada spek mata bagi orang yang rabung, berhajat kepada teropong nak lihat jauh, berhajat kepada tiada penghalang. Adapun sifat pelihat Tuhan kita sempurna. Sifat pelihat Tuhan kita sempurna, tidak berhajat kepada biji mata, tidak berhajat kepada cahaya, tidak berhajat kepada apa-apa, tidak berhajat untuk naik tempat yang tinggi untuk lihat jauh. Ni ada juga orang ajar, dia kata Tuhan kita dalil duduk atas. Dia kata sebab apa? Sebab boleh lihat luas. Pulak tu. Dia cakap macam tu. Kamu faham begitu sebab kamu samakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk betul macam kita nak lihat luas, kena naik tempat tinggi, nampak luas. Lepas tu kalau Allah duduk atas, nampak luas, bawah bumi, Allah tak nampak. Kalau Allah tak nampak bawah bumi, lemahlah Allah. Macam mana? Allah turun pula menyelam bawah. Macam tu pula Allah. Kamu ingat Allah ni macam makhluk, macam cerita Atur Rahman macam tu.
Oh, ni pensyarah ni ajar. Adik saya dia ajar di universiti, satu universiti tu. Balik bergaduh saya dengan adik saya. Dia kata, Allah di atas langit. Oh, sebab dalil. Oh, dalil mana dia? Pensyarah dia ajar. Dalil dia surah Al-Mulk. Kan kita baca tiap-tiap mana surah Al-Mulk tu. Amintum ma fis sama, amintum ma fis sama. Nampak? Siapa yang di langit tidak menurunkan badai ni. Allah lah yang berada di langit tu. Oh, pandai dia. Nampak? Pensyarah dia pun buat analogi, cakap macam mana polis, kenapa polis buat menara tinggi, duduk tempat yang tinggi, kenapa? Betul lah, polis nak lihat luas. Begitu juga Allah duduk tempat tinggi. Polis dengan Allah sama. Manusia dengan Allah sama. Mana boleh sama? Manusia makhluk lemah, baharu. Kan kita belajar sifat pelihak kita itu berhajat kepada alat yang lain, berhajat kepada lain-lain pula. Berbilang, bersusung. Adapun sifat pelihak Allah sempurna, bukan berhajat kepada biji mata, bukan berhajat kepada cahaya, bukan berhajat kepada tempat yang tinggi. Allah melihat, nampak segala sesuatu walaupun tersembunyi di sisi kita. Boleh faham? Tu baru kenal Tuhan. Ini Tuhan, kenal Tuhan atas jalan zuhir, faham sendiri, tak nak ikut ulama. Sebab apa? Saya PhD, saya doktor, saya pensyarah, saya belajar dunia, penat belajar, boleh faham, takkan bab agama saya tak boleh kenal sendiri. Sombonglah tu, sombong. Tak nak ikut ulama, tu sombonglah tu. Agama dia bukan macam benda dunia, agama dia susah dia lain. Dia ada barakah, dia ada kefahaman yang Allah bagi. Dengan adab-adab menuntut ilmu, dengan adab ambil ilmu, ada sanaknya. Tu agama tu. Sanak ilmu tu rantai ilmu daripada siapa kepada siapa sampai kepada Rasulullah. Itu agama. Boleh faham tak ni? Nampak tak? Nampak sifat pelihak makhluk? Lepas tu berbilang, kita ada sifat pelihak mata kanan, mata kiri. Kan? Mata kanan, mata kiri kita pun, cuba kita tutup mata kiri, cuba kita tutup mata kanan. Sama tak? Tak sama. Ini terang sikit, ini tak terang sikit. Nampak? Sifat pelihak kita berbilang. Ada kanan, ada kiri. Sifat kuah kita, kuasa. Tangan kanan, tangan kiri. Sama tak? Tak sama. Kalau orang tu kita, kuat belah ni. Kalau orang tu kanan, kuat belah ni. Nampak? Berbilang. Sifat makhluk berbilang. Kemudian berbilang, bersusun lagi macam mana? Kalau dulu sifat pelihak dia terang, dah tua ni, kabur dah ustaz. Nampak? Adapun Allah tak berbilang, tak bersusung daripada dahulu sampai sekarang. Sama je sifat pelihak Allah. Nyata bagi Allah. Boleh faham tak tuan-tuan? Kena beza Allah. Sucikan Allah dengan makhluk. Ini kamu guna indikator Allah dengan makhluk. Itu yang cakap Allah duduk atas langit, besar, kena begitu, ada tangan, ada kaki. Ajar akidah yang salah. Boleh faham deh? Itu tengok. Tu baru kita bahas satu sifat. Kemudian esa pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan, yakni hanya perbuatan Allah sahaja yang memutuskan, yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah. Ada perbuatan makhluk hanya usaha ikhtiar, dan makhluk buat pun yang bagi jadi Allah, dan makhluk buat pun daripada benda yang sudah ada. Betul tak? Dia buat kereta. Siapa buat kereta ni? Boleh kita cakap ni lah, dia lah buat kereta, Pomen dia buat kereta. Tapi dia buat kereta tu daripada benda yang sudah ada, yang Allah sudah jadikan. Kemudian dia boleh buat, orang lain pun boleh buat sama macam dia, berbilang. Adapun Allah, perbuatan Allah, tiada satu pun dapat sama. Yang ini apa dia? Menjadikan daripada tiada kepada ada, dan menjadikan sesuatu perkara itu putus. Kita usaha ikhtiar aja, tak memutuskan. Kita hanya asbab, kita beriman asbab musabab. Asbab gula manis. Adakah gula yang memaniskan air? Bukan. Yang memaniskan air Allah, perbuatan Allah. Itu asbab musabab. Adakah ubat yang menyembuhkan penyakit? Bukan. Yang menyembuhkan penyakit Allah yang mengatakan ubat tu asbab musabab. Boleh faham? Cukup di situ saya kira. Wallahu a'lam. Jadi harap tuan-tuan faham. Pada lagi akan datang kita masuk qiyamu ta'ala binafsih.
Tanda situ. Kiamat ta'ala min nafsih wallahu a'lam. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.